Ada apa dengan Zulhijjah? Untuk pengetahuan semua, saya dan kita semua, 1 hingga 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah adalah hari terbaik dunia di sisi Islam, sehingga ia lebih istimewa daripada 10 terakhir Ramadan. Sehingga 10 terawal Zulhijjah lebih istimewa dari 10 terakhir Ramadan, mengikut sebahagian ulama. Maksudnya hadis-hadis yang bercakap tentang kelebihan 1 hingga 10 ni sangat banyak, iaitu Rasulullah dan para sahabat mengganda dan membanyakkan amalan ibadah dan kebaikan dalam 10 hari ini. Pertama ialah membanyakkan bacaan Quran. Sepanjang tahun kita baca Quran, 1 sampai 10 ni kita gandakan bacaan Quran. Bacalah satu sehari semuka surat Al-Quran, paksa diri kita untuk menjadi ahli syurga. InsyaAllah Allah datangkan ikhlas. Yang pertama Quran. Nombor 2, bersedekahlah setiap hari. 1 hingga 10 Zulhijjah, bersedekahlah setiap hari. Jadi yang kedua, kita bersedekah. Tadi saya dah sebut Quran, sedekah. Yang ketiga, kita berpuasa 1 hingga 9 Zulhijjah, sebab 10 hari raya Aidil Adha haram berpuasa. 1 hingga 9 kita berpuasa. Quran, sedekah, puasa. Yang keempat, zikir. Tuan-tuan, zikir yang paling afdal, majoriti ulama pilih ialah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya sebut tuan-tuan, zikir ini tuan-tuan banyakkan daripada 1 sampai 10 Zulhijjah ini sehari 300 kali. Yang ni tak ada hadis, tapi kalau nak banyak berapa, sebahagian ulama sebut banyak itu 300. 300. Ini tak ada hadis lah, cuma banyakkan. Banyak berapa pun tak apa, kita letak target senang. Apa dia tadi? Sedekah, zikir, Quran, puasa sunat daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Saja aku puasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Saja aku puasa sunat Zulhijjah esok hari kerana Allah Ta'ala. Hari ke-8 puasa sunat Tarwiyah. Hari ke-9 Zulhijjah puasa sunat Arafah. Niat, saja aku puasa sunat Arafah 9 Zulhijjah. 10 jangan puasa. Tu alim terlajak pula. 10 raya haji pertama, haram berpuasa. Jadi tuan-tuan, 1 sampai 10 ni pastikan amal ibadah kita berganda dan ditambah, insya-Allah.